Okay, ni Detek TV saya on. Detek TV 32 inci Android TV Okay, tuan-tuan boleh tengok TV ni dia memang padulah dia punya function dia. Tuan-tuan boleh main game, boleh jadikan dia monitor, boleh connect dengan laptop, komputer. Tuan-tuan boleh tengok seberapa banyak channel yang tuan-tuan nak tengok. Okay, ni kelebihan Android TV kalau tuan-tuan tak perlu lagi nak beli decoder dia dah ada My TV kat dalam. Okay, macam-macam channel daripada luar negara tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok channel daripada Thailand, Indonesia, Korea, semua tuan-tuan boleh tengok Okay, ada juga Play Store, ada juga YouTube, ada juga Netflix. Semua benda yang ada semua ada kat dalam ni. TV ni murah je TV ni murah saja. Tak sampai 500 pun. Daripada tuan-tuan bazir beli benda lain, baik tuan-tuan beli TV ni dekat adik-beradik ke, dekat mak ayah ke, memang berbaloi Dia nama Detek. Okay, saya dah beli 10 dekat rumah saya ni dah ada 10 dah TV. Tu ada satu lagi baru beli, belum buka lagi dia punya plastik. Ni pun baru. Ni saya nak letak kat dapur. Yang dekat dapur, yang ruang tamu dekat dapur tu pun dah ada satu. Sini, ini dalam bilik ini saya nak letak dalam bilik. Jadi setiap ruang tu saya penuhkan dengan TV lah. Jadi senang. Kalau ada yang rosak terus ganti je.